Yang nak balik roh, hakikat diri kita nak balik Tuhan. Dia kenal tak Tuhan? Tuan-tuan, besok pertanyaan awal malaikat maut dalam kubur, dia tak tanya kam arkamis salah. Dia tak tanya berapa rukun sembahyang. Dia tanya marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Atas dunia kau kenal Tuhan tak? Kau kenal tak Tuhan? Kenal. Kenal macam mana? Kalau kau belakang ke dia, kau tak kenal. Kau membesarkan dunia, kau tak panggil kenal. Orang yang kalau kenal Tuhan, confirm hati dia akan rindu yang cukup kuat dengan Tuhan. Pepatah Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Dalil kenal mesti cinta. Dia cinta tu tanda dia kenal. Kalau dia tak cinta, bermakna dia belum kenal. Jadi kalau dikenal Tuhan, confirm kasih, rindu, cinta dia kepada Tuhan menggila, dan menggila kasih dia. Duduk bangun billah dengan Allah Ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, dia baring ma'allah. Dia melangkah ma'allah, dia berjalan ma'al semua, ma'iyah. Tu dia guna murakabah ma'iyah. Fa ainama tuwallu fasamma wajh. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Itu semua kita nak pakai tentang benda tu. Kita nak dengan dia, bukan dengan makhluk. Makhluk semua akan tinggal. Makhluk semua akan tinggal. Kita balik dekat nak menghadap dengan dia ni. Jaga tu. Allah. Agak-agak di ujung-ujung terbuka marifat.